dari Melaka ke negeri Perlis, singgah bersantai di tepi jeti. Persembahan menyusul memeriahkan majlis. Semoga hadirin terhibur di hati. Yang berusaha, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sambil kita menjamu selera, kita akan dijamu juga dengan persembahan yang hebat-hebat daripada artis jabatan kita sendiri. Pembuka tirai persembahan nyanyian kita pada malam ini merupakan salah seorang pegawai daripada negeri Melaka yang berkhidmat di JKDM Melaka yang akan mendendangkan sebuah lagu yang seluruh rakyat Melaka kenal benar dengan lagu ini. Kalau tak datang ke Melaka, tak dengar lagu ni, tak lengkap rasanya. Jadi, tanpa membuang masa, majlis menjemput Tuan Zulkifli dengan lagunya Senandung Anak Melaka. Bersama rakan-rakannya juga. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Terimalah beberapa persembahan daripada kami. Senandung Anak Melaka. Silakan. Sebut Melaka semua ada, kota pelancongan dah tak ternama. Hai pantai menarik, budayanya cantik, ada yang datang dan tak mahu balik. Ada bermacam-macam hiburan, dari campur jaga dendang sayang, medan berpantun orang Melaka. Ada kelakar bergurau sendiri, orang Melaka semua baik, walaupun nampak sedikit pelik. Bila bertemu tegurnya kasar, itu semua hanya bergurau. Hey! Selamat datang ke Melaka. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, hospital tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cubalah makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan, hai tak lupa. Kuih keria, coklat nasi, hai popular. Minuman baru, hai resepi orang Melaka. Negeri Melaka, negeri hebat, kota pelancongan, negeri selat. Negeri Melaka, hai negeri hebat, kota pelancongan, negeri selat. Datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cubalah makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan, hai tak lupa. Kuih keria, coconut shake, hai popular. Minuman baru, hai resepi orang Melaka.
kasih.